Terima kasih. Sebelum tu saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak sekolah kerana dapat melaksanakan kejohanan sukan olahraga bagi tahun 2025 ni, yang mana saya lihat begitu penting dalam kita membentuk peribadi pelajar, terutama dari semangat kesukanan dan juga disiplin. Kerana kejohanan sukan ini memerlukan satu motivasi dan juga disiplin yang tinggi, di mana pelajar-pelajar perlu menunjukkan komitmen yang tinggi bagi mencapai kejayaan. Dan dia juga memberikan inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya lebih bersungguh-sungguh dan mungkin menanamkan sikap untuk memperbaiki kelemahan dari segi persiapan mereka menghadapi kejohanan olahraga pada masa akan datang. Baiklah. Kita tahu PIBG selalu jadi tulang belakang dalam banyak program sekolah. Macam mana Datuk lihat peranan PIBG dalam menjayakan sukan kali ini? Baik, terima kasih. Sudah tentunya peranan PIBG dalam kejohanan sukan sekolah ini pun juga penting, terutamanya dari segi bantuan kewangan dan kemudian sokongan daripada para ibu bapa yang sama hadir melihat keupayaan anak-anak mereka dalam bidang sukan. Dan sudah tentunya menaikkan semangat kepada para pelajar kita untuk menunjukkan prestasi yang terbaik kepada para ibu bapa, dan sudah tentunya PIBG akan sentiasa menyokong kejohanan sukan yang lain yang dianjurkan oleh pihak sekolah bagi memastikan pelajar kita dapat menunjukkan kebolehan dan bakat mereka dalam bidang sukan, insya-Allah. Terima kasih Datuk atas masa dan kata-kata yang sangat bermakna. Okay. Kami di TV PSS doakan Datuk terus sihat dan terus menyokong SMK Agro. Terima kasih. Boleh Cik memperkenalkan diri? Nama saya Johan Amri bin Amir. Saya berasal dari Melaka. Berkhidmat di sebuah kedai di Taman Tasik. Baiklah, acara yang baru saja dilepaskan adalah acara 200 meter perempuan 15. Acara apa ya tahun ini? Pada hari ini, Kemasya Sukan pada hari ini, dia merupakan salah seorang dalam kawat apa? Nampaknya rumah kuning mencatat Perbarisan di hadapan. Diikuti oleh rumah biru, rumah hijau dan rumah merah. Siapakah yang bakal tiba? Dia tidak bertanding tetapi terlibat dalam perbarisan. Jadi saya berbangga melihat dia berbaris bersama kawan-kawan di dalam rumah Syah Bandar. Mana suara penyokong-penyokong rumah masing-masing? Dan terus semelang, bukan saja dalam sukan. Tak kuat. Betul. Sama-sama. Saya kini bersama Cahaya dari Dua Simak. Baiklah, macam mana perasaan anda masuk acara larian hari ini? Rasa dia macam nervous and dia macam takut sangat-sangat. Dapat nombor berapa tadi? Nombor 4. Tak dapat untuk tahun ni lah, rasa macam down gila. Thank you. Malaysia boleh lagi. Tahun 2025 dengan catatan mata sebanyak. Nanti dulu. Sabar. Okey, sekali lagi drum. Johan jatuh kepada. Okey, drum sekali lagi. Oh, cikgu panas, sorry. Johan dengan catatan mata 2,760 jatuh kepada rumah